Tapi bila kita nak tahu aib sebenar orang sale, kena bagi leads daripada Facebook, TikTok. Ini betul-betul cold leads. Dekat sinilah benchmark sebenar akan keluar. Sebab tu closing rate ni kalau nak tahu, jangan ambil daripada hot leads, jangan ambil daripada warm leads. Ini referral apa semua ni. Ambil daripada cold leads yang betul-betul raw, yang tak kenal kita. Inilah baru betul CR sebenar. Tim sale dia akan komplain, dia kata leads tak quality, dan jawapan dia betul. Memang ada situasi bukan salah dia orang, memang salah tim marketing. Okay, apa petanda leads tak quality? Bila WhatsApp, PM tanya harga. Tanya soalan random, tak ada kena dengan produk. Cepat blue tick bila nampak reply. Bila reply nampak macam skeptical. Kau ni scammer ke apa ke? So ini ada petanda-petanda besar yang sebenarnya masalah bukan pada tim sale. Tim sale baru nak lahir kat dunia. Tak buat apa lagi, baru pagi je. Reply WhatsApp, dah kena blue tick dah. Scammer ke ni? So isu dia sebenarnya dekat iklan. Iklan ni ada dua jenis. Satu iklan pendek, satu iklan panjang. Okay? Nak pastikan dekat iklan kena letak harga. Tim marketing, dia suka ambil shortcut. Dia buat iklan yang tak ada harga, tak ada bukti. Tapi point dia banyak tim marketing dia cuba buat iklan, konten pendek-pendek. Macam video 15 saat, faham? Video 30 saat, itu semua makro. Saya memang tak bagi tim saya buat video pendek-pendek. Kalau nak buat video, biar panjang terus. So that elemen tu lengkap. Ada problem, solution, proof, offer, harga. Harga ni wajib sebenarnya letak dalam iklan. Barulah boleh tapis leads yang tak berkualiti. Tak adalah berlaku masalah macam ni. Kita tak nak tim sale kita komplain disebabkan leads yang terlampau teruk, yang terlampau tak berkualiti.